macam mana kita nak check untuk batu karang? Ada beberapa modality, ataupun beberapa cara. Yang pertama, kita boleh check air kencing. Macam Lina cakap tadi, kita nak tengok ada kuman ke, ada darah ke dalam air kencing tu, ada gula ke, ada kristal ke dalam tu, ada bakteria ke. So dalam air kencing tu kita boleh check melalui mikroskop lah. Yang kedua, kita boleh buat dekat klinik. Dr. Lin ada scan ultrasound. Ultrasound macam kita nak scan baby tu. Yang tu pun kita boleh guna untuk scan buah pinggang dan juga pundi kencing. So memang kalau ada buah pinggang tu memang akan nampak lah dalam scan tu. Yang ketiga, boleh buat x-ray KUB. X-ray kidney, ureter dan bladder. Ni kita tak boleh check satu je, tak boleh scan macam sebab kidney ni sistem buah pinggang kita ni dia bersambung kan, macam daripada buah pinggang kita ada dua belah, kiri kanan, kemudian dia turun ke pelvis ni, dia turun ke ureter, dia akan sambung dengan pundi kencing kita. Daripada pundi kencing tu dia akan sambung ke salur kencing kita lah, uretra. Yang tu orang wanita biasanya uretra dia pendek berbanding ni lagi jelas gambar ni. Uretra dia salur kencing kita ni lagi pendek berbanding orang lelaki. So golongan wanita lebih tinggi untuk dapat air kencing kotor, jangkitan kuman, UTI dia panggil, urinary tract infection lah. Okay. Dia boleh sama juga dengan batu dalam buah pinggang ni, dia boleh duduk kat mana-mana, dekat buah pinggang, dekat pelvis ni, dekat ureter, dekat pundi kencing, dekat uretra. So sakit tu akan bergantung kepada location batu karang tu duduk kat mana lah. Kalau semua ada, memang satu perut tu sakit, sampailah kencing pun sakit juga.